Hai semua dan selamat datang ke sesi kupasan kita kali ini. Hari ini, kita bukan nak sembang kosong fasa sejarah, tapi kita nak rungkai satu teks kuno, iaitu Surah Yusuf. Percaya atau tidak, ini bukan sekadar kisah moral biasa. Ia sebenarnya satu pelan induk atau blueprint sistematik untuk kita betul-betul faham macam mana kesedaran manusia dan realiti ini beroperasi. Menarik kan? Jom kita tengok macam mana corak-corak dalam teks ni petakkan cara dunia ni berfungsi. Cuba bayangkan macam ni. Macam mana kalau selama ni cara kita baca teks ni sebenarnya salah? Macam mana kalau ia sebenarnya sebuah peta struktur tentang macam mana realiti itu sendiri bertindak balas terhadap kita? Al-Quran tak suruh kita sekadar dengar dan percaya membuta tuli cerita ni. Sebaliknya, ia tunjukkan kepada kita satu demi satu corak tentang interaksi manusia, pilihan-pilihan kita dan kesan langsung daripada pilihan tu. Memang sesuatu yang di luar jangkaan. Kalau kita teliti, Al-Quran sendiri gelar naratif ni sebagai ahsan al-qasas. Selalu orang terjemah benda ni sekadar kisah terbaik kan? Tapi tunggu dulu, akal kata untuk qasas tu sendiri bermaksud menjejaki kesan tapak kaki. Jadi, ia secara harfiahnya merujuk kepada satu metodologi yang sangat-sangat tepat. Ia ajar kita cara aktif untuk menjejaki setiap insiden, setiap pilihan manusia, terus kembali kepada punca asal dan apa kesan semula jadinya. Okey, untuk kupasan kali ni, ini peta perjalanan kita. Pertama, kita akan tengok konsep naratif terbaik. Lepas tu, kita selam di sebalik ilusi permukaan, kenal pasti alat penjajaran, faham fasa dari kejatuhan hingga kebangkitan, dan akhir sekali, kita rungkai kemaafan sebagai pelepasan struktur. Jom terus mula. Kita masuk terus ke bahagian pertama kita, naratif terbaik. Perasan tak? Berbanding teks atau surah lain yang temanya mungkin berterabur, surah Yusuf ni sangat unik. Ia satu-satunya naratif yang lengkap dan tak terputus dari awal sampai habis. Malah, Al-Quran mendakwa naratif tunggal ni bahawa tafsilu kulli syai', maksudnya penerangan terperinci tentang segala-galanya. Maknanya, dalam satu naratif ni saja dah terkandung segala maklumat yang anda perlukan untuk betul-betul faham macam mana realiti kita beroperasi dari segi struktur. Cukup lengkap. Seterusnya, bahagian kedua, di sebalik ilusi permukaan. Nah, kat sinilah punca segala masalah kita bermula. Teks ni dedahkan satu perkara penting fasal nafs atau diri kita yang tak terdidik ni. Ia ibarat satu mesin pembuat ilusi yang tak pernah berhenti bekerja. Ingat tak kata-kata Nabi Yaakob bila anak-anak dia cuba menipu fasal nasib Yusuf? Dia cakap, bahkan hawa nafsu kamu telah memperelokkan suatu perkara yang buruk padamu. Beliau tak layan pun penipuan dia orang tu, tapi beliau terus tembak tepat pada punca psikologi mereka. Maksudnya kat sini, tingkah laku kita ni memang selalu sangat dipandu oleh nafs yang tak terdidik ni. Nafs ni bahaya tau. Kenapa? Sebab dia boleh buatkan tindakan yang memusnahkan nampak sangat cantik atau nampak sangat wajar dalam fikiran sedar kita. Contohnya, masa abang-abang Yusuf rancang nak singkirkan dia, diorang sebenarnya dikawal oleh rasa cemburu. Tapi nafs diorang rasionalisasikan benda tu dengan alasan kononnya itu saja cara nak dapatkan semula kasih sayang ayah diorang. Nampak tak permainan dia? Sebab itulah selalu sangat wujud perbezaan besar antara apa yang kita nampak kat permukaan dengan realiti sebenar yang tersembunyi. Cuba fikir, dikhianati darah daging sendiri, dijual murah macam hamba, dipenjarakan tanpa salah. Kat mata kasar, ini semua bencana mutlak kan? Tapi realitinya? Semua benda ni sebenarnya satu persediaan yang sangat-sangat tepat untuk letakkan Yusuf kat kedudukan tertingginya kelak. Pengajarannya mudah. Apa yang kita nampak kat permukaan tu memang sentiasa tak boleh diharap. Okey, kita masuk ke bahagian ketiga, alat penjajaran. Selalu kita dengar orang cakap, sabar tu maksudnya duduk diam, tunggu sajalah secara pasif sampai keadaan jadi elok. Sebenarnya, silap. Teks ni perkenalkan konsep sabar jamil. Ia bukanlah tunggu nasib. Ia adalah satu penolakan secara aktif dan berstruktur. Ia adalah keupayaan kita untuk tak melenting, tak marah membuta tuli dan tak putus asa. Senang cerita, ia adalah cara kita pegang kuat paksi dalaman kita waktu realiti sekeliling kita tengah kacau bilau dan diputar belitkan. Lepas dah ada kekuatan tu, kita perlukan alat seterusnya, iaitu takwil al-ahadis. Ramai yang ingat ni sekadar skill majlis nak tafsir mimpi. Sebenarnya, ia lebih besar dari tu. Ia adalah kebolehan untuk baca realiti, satu akses ilmu yang tembus melepasi apa yang mata kasar kita nampak. Kapasiti sistemik ni bantu kita jejaki sesuatu krisis yang tiba-tiba berlaku, terus kembali ke asal usul dan kesan jangka panjangnya. Ibarat kita boleh nampak corak sebab akibat di sebalik segala
kekeliruan hidup. Dan satu lagi perkara yang sangat penting, Al-Burhan, iaitu bukti yang nyata. Bayangkan ia macam satu perisai atau sistem brek automatik dalam minda orang yang kesedarannya dah ditapis. Waktu Yusuf kena goda kat dalam istana tu, kenapa dia tak tumbang? Sebab akibat buruk dari perbuatan tu dah terbentang depan mata dia dengan sangat jelas dan terang. Dia tak dikawal oleh godaan nafs sebab Al-Burhani bertindak sebagai pelindung automatiknya. Sekarang, mari kita beralih ke bahagian keempat, dari kejatuhan hingga kebangkitan. Kalau kita teliti betul-betul, perjalanan fizikal Yusuf ni sebenarnya merakamkan satu proses psikologi yang sangat mendalam. Ia bermula di dasar perigi, tempat identiti keluarga dan kebergantungan dia pada manusia dilucutkan habis-habisan. Lepas tu kat istana, tempat dia belajar kemudi sistem hierarki sosial. Kemudian ke dalam penjara, pengasingan total yang menajamkan lagi kemahiran takwil dia. Dan kemuncaknya, dia dibangkitkan untuk menguasai perbendaharaan negara. Ini adalah satu evolusi untuk mencapai pengawasan yang serba lengkap. Cuba tengok perbezaan ketara yang ditunjukkan ni. Pengawasan atau kepimpinan sebenar, iaitu bila kita betul-betul jadi pemegang amanah kepada ilmu dan sumber, ia bukannya benda yang kita boleh paksa atau rampas sesuka hati. Tak sama macam apa yang abang-abang Yusuf cuba buat. Kepimpinan sebenar ni adalah hasil semula jadi daripada kekuatan dan kapasiti dalaman kita. Ia datang bila kesedaran kita dipandu oleh bukti yang nyata dan pengekangan diri, bukan oleh nafsu yang melulu nakkan kuasa. Akhir sekali, bahagian kelima, kemaafan sebagai pelepasan struktur. Bila sampai di penghujung cerita, ada satu momen yang sangat epik. Yusuf cakap, tiada celaan ke atas kamu pada hari ini. Ini bukan sekadar kata-kata manis, tapi ini satu kenyataan pelepasan yang sangat kuat. Dia tak tunggu pun abah-abah ni merayu, menangis atau minta maaf bersungguh-sungguh terlebih dahulu. Sebaik saja diorang sedar kebenaran tu, dia secara automatik terus lepaskan mereka dari segala bebanan kesalahan. Nak tahu tak kenapa? Sebab kemaafan dalam konteks ni sama sekali bukan satu teater moral untuk tunjuk siapa yang lebih mulia. Yusuf tak simpan apa-apa dendam sebab dia faham dengan sangat jelas. Dia nampak yang pengkhianatan abang-abang dia tu sebenarnya cuma satu komponen, satu mekanisme tersembunyi yang bawa dia terus ke tempat duduk dia sekarang ni. Dia membaca realiti apa yang sedang berlaku secara menyeluruh, bukan berpegang pada ilusi kejadian di permukaan. Sebagai kesimpulan pemahaman kita, hakikatnya macam ni. Kita memang tak ada kuasa nak kawal hasil akhir kehidupan kita. Tapi, bila kita lepaskan naratif-naratif palsu, contohnya kononnya kita ni mangsa keadaan dan kita gunakan sabar serta ilmu yang kita ada, secara automatik kita sedang menyelaraskan diri kita dengan corak sebenar realiti. Terperangkap dengan perasaan jadi mangsa tu cuma satu ilusi. Kalau kita faham plan induk ni, kita tak akan terjebak dengan ilusi tu lagi. Jadi, sebelum kita tamatkan sesi kupasan kita kali ini, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan yang mungkin buat anda berfikir panjang. Memandangkan kita dah setuju yang semua perkara yang kita nampak kat permukaan ni pada asasnya memang tak boleh dipercayai, macam mana anda sendiri tengah kemudi segala ilusi dalam realiti anda sekarang ni? Adakah anda bertindak balas secara membuta tuli mengikut emosi atau anda berpandukan bukti yang nyata? Fikir-fikirkanlah dan teruskan carian makna anda. Jumpa lagi.